Aku nak buat kamera macam mana Tak apa ke post public? Apa barang-barang? Kenapa tak boleh? Tak tahu, tak percaya. Tak percaya, tak ada kaitan dengan sekolah apa pun. Allah. So, this is going to be my haul. Oh, tak ada. Sudah aku. Oh, dah ada. Mana? Sudah apa ada tadi? Aku buat kat bawah ke dekat atas katil lah? Atas katil. Atas katil sikit-sikit, kat bawah sikit-sikit. Wajar aku. Aku akan buat section ice cream. Ya, saya share. So my haul will be on the back. So never mind. Kita akan buat section ice cream dan section sayur. Ya, Lala nak kemas kan? Kita tahu kemas nanti just masukkan je. Tak payah dah angkat. Lala nak kemas baju. Baju untuk kau? Tak, untuk orang. Korang beli baju yang sama dengan aku ke? Tengok. Aku dengan Alif beli yang ni. Sama bunguk. Sama. Ya Allah. Tapi t-shirt satu je aku sama korang. Korang beli sweatshirt tak? Tak, sebab aku tak cukup cash. Oh, okay. Tapi cantik kan belakang dia. Saya pun Swiss. Aku tak beli banyak weh, tapi aku beli kuantiti banyak. Macam very sedap. Macam sebab aku macam beli dalam semua. Tak muat. Muat. Tak ada yang tak muat, aku pandai susun. Tak payah. Kena guna teknik susun lah. To be fair, ini pun bag beli, so kita masukkan juga. Sebab kita dah beli Shopee banyak, kita pun beli bag juga. So itu adalah bag beli. What is this? Kau tahu after blow aku ni, Apa? Dah bini? tu dia punya tali tu cabut. Lah. Banyak sangat letak benda. Itulah. Alisha mention Alisha. Oh, yang sekejap ya. Sekejap ya. Patut aku tambah lagi Daiso tadi ni. Astagfirullah. What a big damage. So aku speed up the video sebab close up barang tu kejap lagi aku share. Yang hijau tu aku beli chips vegan dekat Daiso. So aku nak share, aku pergi Korea ni aku belajar dua benda tau. First kali adalah kepentingan product knowledge sebab dekat sana senang sangat jumpa barang yang ada haram ingredients. Macam contohnya produk yang collagen, apa-apa brand pun sangat senang nak jumpa yang ada BABI. Jadi aku tak beli langsung skincare collagen. Padahal skincare collagen yang paling best kan nak pakai. Tapi demi tidak menggunakan haram ingredients, aku pun elak lah. Lepas tu the second knowledge is about the pricing of products. Sebab rupanya dekat Malaysia, dekat Shopee, banyak je produk original with a better price yang kita boleh beli daripada Korea. Lepas tu mistake aku realise dua benda ni time aku kat Korea. So sebenarnya better prepare product knowledge ni before pergi dari segi ingredients and also the pricing. Sebab nanti kat sana kita jadi senang lah, kita tak habis masa nak baca-baca and tak habis masa nak cari information. Info pun senang sangat nak cari dekat TikTok ada atau other social media platform. Jadi itu adalah aku punya lesson yang aku nak share pada semua orang. Hope it helps. Ini adalah my haul. Jangan cakap tak boleh muat atas katil ni. Tapi Alhamdulillah muat Tapi kita nak tunjuk. Sorry, itu kita jatuhkan selimut sebab terpaksa. Korang terpaksa. Tak apa. Okay, macam tu. Ini barang Ashken sahaja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and all of this 10.
Ini my friend punya, Afrina. And starting from here until hujung adalah barang saya dan family saya. Saya tak beli untuk diri saya. Itu adalah coklat. Itu adalah coklat juga. Tu stocking. Stocking ni memang adik-beradik aku semua punya. Dia orang memang collection. Ini free gift ni. Lepas tu semua baju yang nak bagi hadiah dekat my brother and my father. Ini adalah skincare Isha, Umi. Isha beli. Ni Alia. Ni my auntie. Ni my tak ingat lah beli untuk siapa-siapa, tak ingat sebut. Okay, ni adalah Fui. Not only for myself. Ni free gift, ni free gift. Tu kita beli. Ni nak tak kat rumah. Lepas tu ni kita belilah untuk orang sikit. Ni Umi punya. This one I bought for Inaya. I will never forget her. Dia, Inaya kena ada segala hairpin yang comel dalam dunia ni. Lihat tu. Comel dah. Okay. Lepas tu ni adalah untuk anak Fana. Ni free gift untuk Afterglow. Afterglow, I buy perfume. Sebenarnya perfume dengan hand cream je. Ni perfume ni hand cream. Tapi orang tu cakap kalau beli perfume dengan hand wash, dapat free hand cream dengan another hand cream. So, I bought dua ni lah. Lagipun kalau nak beli yang ni 12,000 won. Yang ni 15,000 won. So, I decided to tambah je lah 3,000 won. Alang-alang dah tak ada nak shopping time tu. So, beli dua ni, dapat dua ni. And also this. Dia punya mini version lah. Lepas tu, ini semua adalah mask. Mask ni memang untuk bagi hadiah-hadiah dekat orang-orang yang saya rapat. Ini tak. Ini semua nak bagi mask. Lepas tu this Crocs Alia punya. Sebab murah korang. Dekat Malaysia berapa ratus? 400 lebih kot. Ke 300 lebih, tak ingat. Tapi ni I bought for only RM240. Lepas tu ada beli few bags from Daiso sebab kita takut tak cukup my luggage. So all of this. Ada lagi lah beberapa bag Daiso yang kita beli tapi kita tak tunjuk lah sebab macam dua je, tambah dua je. Warna pink and warna kelabu lagi satu. No, warna pink betul lah. Warna pink, warna kelabu. So, semua ni sahaja.